stres, kita kata tadi yang Ustaz sebut apa, depression, ya. Saya percaya mungkin kita tak kata bahawa itu penyelesaian, kerana ada saya jumpa Ustaz Adri, orang yang lingkungannya bagus. Ada ini kisah hidup ni. Lingkungannya bagus, anak beranaknya bagus, sangat cakna. Dan dia sendiri, Masya Allah, orang yang dekat. Kalau kita sebut soal wirid, zikir, saya cukup kenal. Saya boleh menjadi saksi bahawa orang ni orang yang baik. Tapi akhirnya pun, bila dia dapat satu nasihat yang betul, dia jumpa dengan, apa kita panggil, psycho? Bukan, apa? Psikiatris. Saya pelik hari ni, jadi tak boleh cakap orang putih saya. Dia jumpa psikiatris, akhirnya dia makan ubat dan Alhamdulillah, dia dapat satu kaedah, apa dipanggil, rawatan yang tepat. Ini penting. Sebab itu kadang-kadang, dia bukan mesti kita bantu ni, kita kena tahu. Atau kita bantu, kita kena ada. Kadang-kadang kita cakna. Saya rasa dulu Nazira, dulu ada kawan itu sebenarnya sudah menyumbang kepada dipanggil membantu orang yang sedang melalui fasa-fasa yang berat ni. Tapi kalau kata Ustaz Adri tadi, kita buat tak tahu saja, semua orang buat tak endah. Ini yang sebenarnya apa yang sedang menimpa orang ini, dia semakin membuat. Itu yang kita tak pelik. Orang boleh terjun daripada bangunan. Umur sekarang tingkatan 1 sehari, orang nak terjun bangunan di sekolah. Susah, kita boleh tengok. Tingkatan 1, tingkatan 2, kita tak tahu apa latarnya. Tetapi itulah realiti yang sedang berlaku. Sebab itu kita tak boleh simply untuk tinggal. Saya suka apa yang disebut kaedah fiqh ni, walaupun tidaklah dalam konteks ni, tapi kita melihat bahawa semua ini perbuatan ini dia sebagai ibadah. Ma la yudraku kullu la yudraku julu. Kau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Maknanya apa yang kau boleh bantu dia? Apa yang kau boleh untuk meringankan? Kadang-kadang mendengar, jadi pendengar. Dia menjadi pendengar ni Ustaz Adri. Dia tak semua orang yang boleh sesuai. Macam saya sedang cakap ni, mungkin Ustaz Adri ni bukan pendengar yang baik untuk saya. Contoh, kan? Jadi contoh. Jadi tidak semua orang mampu untuk jadi pendengar yang baik. Serius lah. Kadang-kadang mak ayah kita. Saya dulu kalau masa arwah mak saya, Allah yarhamha, dia tak bercakap dengan saya sangat. Aku gini, aku ni, tak. Dia adik saya, dia lebih suka bercakap. Dia suka bercakap. Apa dia nak cerita, dia cerita. Kita ni